Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان واجعلنا من المقبولين عندك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung perbahasan kitab 206 permasalahan puasa pada muka surat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Obat dan rawatan. Hukum transfusi darah. Pemindahan dan pendermaan darah tidak membatalkan puasa. Transfusi darah melibatkan darah yang dimasukkan ke dalam tubuh badan, bukan melibatkan makanan atau minuman. Justru transfusi darah tidak membatalkan puasa. Transfusi ini maksudnya pemindahan darah. Contohnya, kan orang perlukan darah, kita pun menerima darah, alhamdulillah. Maka ketika dia memerlukan darah itu, maka ditransfer darah itu, dipindah darah itu, maka tidak membatalkan puasa. Catatan. Panduan hukum bagi masalah ini juga telah disiarkan dalam risalah Panduan Berpuasa bagi Pesakit yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan telah disahkan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Baik. Pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan dialisis hemo dan dialisis peritoneal. Kedua-dua cara dialisis iaitu dialisis hemo dan dialisis peritoneal perlu memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Perbuatan tersebut membatalkan puasa. Pesakit yang menjalani rawatan dialisis hemo boleh berpuasa ketika dia tidak menjalani rawatan tersebut mengikut nasihat doktor dan mengikut kemampuannya. Jika tidak mampu, maka dia dibolehkan untuk berbuka puasa dan mengqadakkannya. Pesakit yang menjalani rawatan dialisis peritoneal difahamkan perlu menjalani rawatan ini secara berterusan. Ini bermakna dia tidak boleh melakukan puasa kerana rawatan yang berterusan ini membatalkan puasanya, sekalipun dia sihat atau berupaya untuk berpuasa. Dia boleh dikategorikan sebagai orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dia boleh menggantikan puasanya dengan membayar fidyah tanpa mengqadakkan puasa. Baik. Maka itu jalan makhraj, jalan keluar untuk orang yang sentiasa dimasukkan ke dalam rongganya sesuatu. Maka dalam kaedah kita mazhab Syafi'i, yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Ini kan berterusan, maka ia dianggap orang yang sakit berterusan, maka tidak mengapa, tidak berdosa kalau dia tidak berpuasa, tetapi dia kena bayar fidyah. 6. Ubat titis mata seperti aimo terasa di tekak. Ubat titis mata seperti aimo yang terasa sampai di tekak tidak membatalkan puasa. Ini kerana ia
dianggap bukan rongga badan, bukan rongga, bukan jauf. Ubat titis telinga. Menitiskan ubat ke dalam telinga atau atas nasihat doktor tidak membatalkan puasa kerana ia ada unsur darurat. Jika tanpa alasan atau tanpa darurat, maka batal. Itu pun memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Tetapi kerana darurat dan atas nasihat doktor, ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Menggunakan Vicks inhaler. Tidak batal puasa jika menggunakan Vicks inhaler untuk mengubat hidung yang tersumbat dengan menyedutnya. Walau bagaimanapun, jika tidak ada keperluan menggunakannya, maka menggunakannya makruh. Ini bukan inhaler, ini Vicks yang bentuk warna apa tu? Warna hijau ke? Hijau ataupun biru yang dimasuk ke ataupun sudut. Yang itu tidak membatalkan puasa. Sebab itu hanya bau. Tapi beza dengan inhaler yang orang asma tu. Dipancitkan ke dalam mulut, maka sebenarnya pancitan itu ada unsur ain, ada unsur air. Itu membatalkan puasa. Kalau yang Vicks inhaler tadi dekat hidung, bila kita sedut, maka dia akan melegakan hidung, membuka ruang-ruang yang tersumbat di situ itu tidak membatalkan puasa. Pil melambatkan haid. Boleh menggunakan pil untuk melambatkan haid ketika berpuasa jika tidak membahayakan. Baik, catatan. Mengikut keputusan Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Ulama Indonesia yang bersidang tentang pil menahan haid, mereka memutuskan bahawa jika dengan maksud supaya dapat berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, maka hukumnya makruh. Bagi perempuan yang sukar untuk mengqadakkan puasanya pada hari-hari lain, hukumnya mubah. Suntikan. Suntikan biasanya dilakukan pada urat-urat saraf atau di bawah kulit. Oleh itu, ia tidak membatalkan puasa. Walau bagaimanapun, jika suntikan itu melalui rongga yang terbuka, contohnya memasukkan alat suntikan melalui lubang telinga, maka batal puasanya. Baik. Bahagian yang ke-9 tentang imsak, qada, fidyah dan kafarah. Yang pertama, imsak. Imsak menahan diri daripada makan dan minum. Orang yang tidak berniat pada waktu malam bulan Ramadan wajib imsak, iaitu tidak makan dan tidak minum seperti orang berpuasa, walaupun mereka tidak berpuasa sebagai denda tidak berniat pada waktu malam. Sudah kita syarahkan panjang lebar. Kenapa? Sebab wajib tabyid, berniat pada waktu malam. Mazhab kita Asy-Syafi'i. Waktu malam itu daripada subuh daripada maghrib sampai ke subuh. Satu. Yang kedua, panjang waktu itu pun lupa juga, sebab itu didenda. Dan yang ketiga, berniat itu bukan perkara yang payah, mudah sahaja, pun lupa juga, maka didenda. Dan denda ini, imsak wajib. Dia tidak boleh makan dan minum sepanjang hari itu seperti orang yang berpuasa kerana didenda tidak berniat pada malam tadi. Qada puasa. Qada dan fidyah kerana menunda-nunda. Wajib qada dan fidyah bagi orang yang menunda-nunda untuk mengqadakkan puasanya sehingga datang Ramadan yang berikutnya, sedangkan dia boleh mengqadakkannya sebelum datang Ramadan berikutnya. Sunat mengqadak puasa dengan segera. Untuk puasa yang ditinggalkan kerana keuzuran seperti haid, nifas, sakit, pengsan, musafir, terlupa niat, wanita hamil atau lain-lain, sunat mengqadakkannya dengan segera supaya tidak ada lagi tanggungannya. Jika dilambat-lambatkan, tidaklah berdosa, cuma menyalahi apa yang aula atau terbaik sahaja. Tetapi kalau meninggalkan puasa dengan keadaan sengaja dia makan, itu tidak boleh ditunda-tunda. Itu hendaklah disegerakan. Beza dengan orang yang tadi tak puasa sebab sakit, pengsan, mungkin dalam musafir ataupun dalam keadaan hamil dan sebagainya. Itu ada alasan. Maka sunat menyegerakannya. Tapi kalau tak disegerakan, maka tidaklah berdosa. Terus. Jika masa telah terlalu suntuk, umpamanya hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk datang Ramadan seterusnya, maka ketika itu hendaklah dia segera mengqadakkannya dan tidak boleh bertangguh-tangguh lagi. Jika masih bertangguh-tangguh juga sehingga Ramadan telah datang dan tidak cukup hari untuk mengqadakkan puasanya, maka dia dianggap telah berdosa. Puasa-puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran, menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, hendaklah diqadakkan dengan segera, tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Diqadakkan dengan segera, itu wajib diqadakkan dengan segera kerana dia meninggalkannya secara sengaja. Perempuan haid dan nifas.
Ijma' mengatakan perempuan haid dan nifas tidak boleh atau haram berpuasa dan wajib ke atas perempuan untuk mengqadakkannya. Salah satu bersahur, salah waktu bersahur, tersilap, berniat dan buka puasa. Wajib qada puasa bagi orang yang berniat selepas fajar shadiq dan orang yang makan selepas fajar shadiq kerana beranggapan masih ada malam atau berbuka puasa sebelum masuk waktunya kerana beranggapan sudah masuk waktu maghrib. Tidak wajib fidyah dan qada. Tidak wajib membayar fidyah dan tidak wajib qada kepada orang gila yang bukan sengaja untuk gila kerana tidak ada taklif atau bebanan hukum syarak ke atasnya. Dalam pertemuan beberapa hari yang lepas, kita sebut tentang orang gila yang dia jadi gila tu bukan disebabkan pil yang dia sendiri ambil, tapi disebabkan orang lain. Bagaimana keadaannya tu? Tetap batal puasanya, tetapi dia tidak berdosa sebab pil yang menyebabkan dia gila tu bukan dia sendiri yang ambil, tapi orang lain yang bagi, ataupun tersalah ubat ke macam mana ke, itu tak sengaja tu. Dia tak berdosa, tapi tetap puasanya tidak sah, dia wajib qada. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 105. 105. Mohon maaf. Sembuh setelah sakit. Orang yang tidak boleh berpuasa kerana sakit yang tidak ada harapan sembuh dan telah membayar fidyah tidak wajib menunaikan qada puasa walaupun sakitnya telah sembuh. Sebab dia sudah menunaikan tuntutan untuk orang yang sudah sakit betul-betul tadi itu, ataupun sakit yang tidak ada harapan sembuh. Tidak wajib qada puasa sunat. Bagi orang yang berpuasa sunat lalu tidak jadi menyempurnakannya atau membatalkan puasa sunatnya itu, maka tidak wajib dia mengqadakkannya, tetapi sunat jika mengqadakkannya. Tak wajib qada, tapi kalau nak qada, ya silakan, boleh. Qada untuk orang yang telah meninggal dunia. Menurut Imam Syafi'i, jika seseorang mempunyai qada puasa dan tidak mengqadaknya sehinggalah dia meninggal dunia, sedangkan dia berupaya untuk mengqadakkannya semasa hidupnya tetapi dia tidak melakukannya, maka harus ahli warisnya untuk memilih sama ada mengeluarkan fidyah, iaitu satu mud beras untuk setiap hari puasa yang dia, yakni si mati, tinggalkan, atau berpuasa untuknya, iaitu si mati. Pendapat ini ditarjihkan oleh Imam Nawawi. Boleh, kita sudah sebutkan, dia boleh bayar satu mud untuk satu hari, ataupun mungkin dia tak ada duit nak beli beras, dia qadakan dengan puasa, boleh. Katalah 15 hari, dia akan berpuasa 15 hari. Ataupun dia minta orang lain. Kalau orang lain nak berpuasa untuk si mati tadi, tak boleh, melainkan dengan dapat izin daripada ahli waris. Tetapi kalau ahli waris minta orang lain dan mereka sanggup juga untuk berpuasa, boleh sekaligus. Umpama pergi ke tempat ma'atafiz ke, minta untuk anak-anak dia ma'atafiz, mengqadakkan puasa orang tadi tu 15 orang satu hari sekaligus, maka hukumnya terlaksana juga qada tadi tu. Itu terpulang kepada waris untuk memilih sama ada nak bayar satu mud untuk satu hari yang ditinggalkan atau berpuasa satu hari untuk satu hari yang ditinggalkan. 6. Qada puasa oleh orang lain. Puasa orang yang telah meninggal dunia boleh diqadakkan oleh orang lain yang masih ada hubungan kekeluargaan atau tidak, asalkan diizinkan oleh si mati sebelumnya atau oleh ahli keluarga si mati. Tanpa keizinan, puasa qada itu tidak sah. Apabila qada itu telah dilakukan oleh mereka, ia tidak boleh dikerjakan lagi oleh anak-anak si mati. Sebab sudah terlaksana. Menggantikan puasa orang yang masih hidup. Ijma' mengatakan tidak boleh menggantikan puasa orang yang masih hidup. Suami mengqadakkan puasa isteri. Tidak boleh atau tidak sah jika suami mengqadakkan puasa Ramadan isterinya yang masih hidup, kerana puasa termasuk ibadah badaniyah yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Tidak ingat jumlah hari qada. Mengikut pendapat Mu'tamad, wajib mengqada puasa melebihi jumlah puasa yang yakin ditinggalkan dahulu. Macam mana nak tahu? Hendaklah tahu waktu kita baligh. Mengikut istiqra' Imam Syafi'i, orang lelaki, budak lelaki, anak lelaki boleh baligh seawal umur 12 tahun. 12 tahun Hijriah Qamariyah.
Untuk budak perempuan lebih awal, iaitu 9 tahun Hijriyah tolak 16 hari. Di situlah kita akan cek agak-agak bila tu kita mungkin tak puasa, mungkin sengaja tak puasa dan sebagainya, maka kita puasakan dan biar lebih, supaya kita lebih yakin. Tidak ingat atau ragu-ragu jumlah puasa yang ditinggalkan. Orang yang tidak ingat atau ragu-ragu jumlah puasa yang ditinggalkan, dia hendaklah mengiranya sejak dia meninggalkannya sejak baligh. Macam yang kita sebutkan tadi. Qada dahulu baru bayar fidyah. Orang yang dikenakan qada dan fidyah, dia boleh mendahulukan qada dahulu, kemudian membayar fidyah berdasarkan zahir hadis riwayat Abu Hurairah. Batal puasa ketika berpuasa qada. Orang yang terbatal puasanya ketika berpuasa qada tidak wajib imsak, iaitu menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum sama seperti orang yang berpuasa. Sebab ia hanya, kalau orang itu tengah puasa Ramadan, maka dia pun batalkan, wajib dia imsak. Tapi kalau qada Ramadan, itu tidak wajib. Menggabungkan puasa qada dengan puasa sunat. Khilaf kepada dua pendapat. Pendapat pertama mengikut ulama mutaakhirin dan Imam Ibn Hajar. Boleh, yakni sah menggabungkan puasa qada dengan puasa sunat, seperti puasa sunat 6 Syawal, dan kedua-duanya mendapat pahala. Menurut sebahagian pendapat, cukup berniat puasa qada sahaja ketika berniat. Pahala puasa sunat juga akan dapat. Pendapat kedua, Imam Nawawi dalam Al-Majmu' dan Al-Asnawi berkata, tidak sah jika berniat puasa fardu sekali dengan puasa sunat. Baik. Kita kalau nak sah, kita guna pendapat yang pertama tu. Menggabungkan puasa qada dengan puasa kafarah. Tadi puasa qada dengan puasa sunat tu indiraj namanya. Itu dibolehkan ikut pendapat yang pertama tadi tu. Baik, kalau puasa qada itu kan wajib. Puasa kafarah juga wajib, boleh tak? Hukumnya tidak boleh, dan kedua-duanya jika digabungkan tidak sah kerana kedua-duanya termasuk ibadah yang fardu. Murtad. Orang yang murtad wajib mengqadakkan puasa, tetapi tidak wajib bagi orang kafir yang masuk Islam untuk mengqadakkannya. Kenapa? Sebab orang yang murtad, dia adalah Islam dahulu tu. Dia dah Islam tu. Ketika dia murtad, dia Islam balik, wajib qada. Tapi orang yang kafir, dia tak Islam. Tak ada tuntutan di situ. Sebab wajib puasa hanya untuk orang Islam. Catatan, murtad membatalkan puasa kerana orang yang murtad tidak termasuk ahliyatul ibadah, iaitu orang yang dikenakan kewajipan ibadah ke atasnya. Fidyah. Waktu pembayaran fidyah. Mengikut jumhur ulama, fidyah boleh dibuat sebelum melakukan qada puasa atau ketika melakukan qada puasa atau selepasnya. Fidyah walaupun tidak tahu. Seseorang yang tidak tahu yang dia akan dikenakan fidyah jika tidak sempat mengqadakkan puasanya sehingga masuk Ramadan yang seterusnya, tetap wajib membayar fidyah jika dia tahu bahawa mengakhirkan qada itu hukumnya haram. Baik, cara membayar fidyah. Orang yang tidak boleh berpuasa kerana terlalu tua atau sakit kuat, boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Tidak boleh membayarnya sekaligus seluruh fidyah pada awal bulan Ramadan. Fidyah tersebut hendaklah dikeluarkan setiap hari. Bukan hari yang pertama dah bawa 29 kilo ataupun 30 kilo ke masjid dan bagi tahu ini adalah fidyah untuk ayah saya yang terlantar di hospital. Tak boleh. Sebab dia mendahului. Mana tahu mungkin ayahnya akan sembuh. Jadi cara yang terbaik dan benar, satu hari dia tak puasa, bayar fidyah. Satu cupak. 2 hari, 2 cupak. Begitulah maksud selesai setiap hari itu. Catatan. Mengikut sebahagian pendapat ulama Hanafi, boleh mengeluarkan seluruh fidyah sekaligus pada awal bulan Ramadan atau pada akhir bulan. Maka kalau ada orang yang lakukan itu, ditanya, ini kamu pakai mazhab mana ni? Mazhab Syafi'i? Tak boleh. Kalau mazhab Hanafi, boleh. Itulah dia kelebihan orang yang mengetahui tentang masail khilafiyah dalam bab fiqhiyah. Orang sebegini akan dapat jalan keluar. Kerana itulah orang yang tidak tahu, haram dia lakukan itu. Dia hendaklah lakukan itu dengan ilmu. Sebab itu penting untuk bertanya pada orang yang tahu. Sebab melakukan sesuatu walaupun benar dalam mazhab yang lain umpamanya, tapi tidak pada mazhabnya, maka itu dianggap jahil. Kalau jahil itu tidak diterima akan amalannya. Faman bighairi ilmin ya'malu fa a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat menyebutkan, maka sesiapa yang beramal tanpa ilmu, amalan ditolak tidak diterima oleh Allah. Membayar fidyah dengan duit. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah tidak boleh. Boleh menurut ulama Hanafiyah. Nah, fidyah terhadap orang yang mempunyai qada puasa. Jika seseorang dikenakan fidyah kerana tidak sempat mengqadakkan puasanya sehingga datang Ramadan berikutnya, fidyah akan bertambah mengikut pendapat yang asah, yang ini lebih sahih. Sebab ada juga pendapat yang mengatakan tidak bertambah. Nanti ada masa kita akan lebih detailkan perkara ini. Fidyah sahaja tanpa qada. Wajib membayar fidyah tanpa qada kepada orang yang sangat tua yang tidak larat berpuasa. Memberi fidyah kepada orang di luar kawasan. Fidyah boleh diberikan kepada fakir dan miskin yang berada di luar kawasan atau daerah. Membayar fidyah sebelum bulan Ramadan. Ta'jilul fidyah. Melakukan ta'jilul fidyah, yakni membayar fidyah sebelum bulan Ramadan, umpamanya bulan Rejab, tidak dibolehkan kerana belum masuk bulan Ramadan lagi. Dibolehkan jika ta'jilul fidyah dalam bulan Ramadan. Fidyah untuk seorang sahaja. Fidyah boleh diberikan kepada hanya seorang miskin. Contohnya, jika hari puasa yang ditinggalkan 10 hari, maka fidyah yang akan dikeluarkan ialah 10 mud beras. Kesemua 10 mud ini boleh diberikan kepada seorang miskin atau fakir. 1 mud sama dengan 1 cupak. Macam mana nak tahu secara mudah sahaja? 2 tangan kita ini, kalau kita ambil beras dan kita letakkan, maka itulah dia kadar 1 cupak, 1 mud. Kalau kita ambil 4, maka 4 mud itu 1 sa'. 1 sa' adalah 1 gantang. Maka kadar 1 mud, 1 cupak itu ialah penuh kedua tapak tangan untuk orang yang biasa, dan itulah dia kadar untuk 1 cupak ataupun 1 mud gandum ataupun beras. 6. Satu fidyah tidak boleh dibagi 2. Seorang miskin boleh menerima 1 cupak atau beberapa cupak. Walau bagaimanapun, 1 cupak fidyah tidak boleh, iaitu tidak sah dibagikan setengah-setengah untuk diberikan kepada 2 orang miskin kerana ia bukan suatu fidyah yang sempurna. Fidyah yang paling sedikit 1 cupak. Jadi 1 cupak ni untuk seorang saja. Dia tak boleh setengah cupak A, setengah cupak B. Walaupun banyak cupak boleh dibagi seorang. Contohnya 5 cupak ataupun 10 cupak, hatta 30 cupak sekalipun boleh dibagi hanya pada seorang. Tetapi untuk 1 cupak tidak boleh dibagi untuk 2 orang ataupun lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab kafarah. Syarat dikenakan kafarah. Syarat untuk dikenakan kafarah, lelaki atau suami melakukan persetubuhan tersebut. Pertama, dengan sengaja dan dengan kerelaan hatinya. Kedua, dengan sengaja memasukkan seluruh hasyafahnya, iaitu kepala zakar, atau kadar hasyafahnya ke dalam kubur atau dubur. Sama ada manusia atau binatang, lelaki atau perempuan, jantan atau betina bagi binatang, sama ada hidup atau mati, dan sama ada dia keluar air mani atau tidak. Baik. Ini juga adalah yang dibahaskan dalam mandi wajib. Mandi wajib yang pertama adalah dukhulul khasyafah, masuk khasyafah itu. Tapi masuk khasyafah itu dengan jalan seluruhnya. Bila seluruh tu masuk ke tempat isteri, maka air mani keluar tak keluar tetap mandi wajib. Ini yang dikatakan mandi wajib disebabkan masuk khasyafah, sama ada keluar air mani atau tidak keluar air mani. Masuknya tadi itu yang menyebabkan mandi wajib. Tetapi ketika lain, mandi wajib itu disebabkan keluar air mani. Keluar air mani itu sama ada dengan bermimpi ataupun cara yang lain, maka itu ilahnya keluar air mani, maka mandilah dia, hadat kerana onani dan lain-lain. 6. Kafarah hanyalah ke atas suami atau lelaki. Yeah. Kafarah hanyalah dikenakan ke atas suami atau lelaki.
Perempuan atau isteri tidak dikenakan kafarah tetapi diwajibkan qada. Kenapa? Kerana yang memulakan itu selalunya suami satu. Bukankah kafarah itu puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak mungkin perempuan boleh berpuasa sebegitu. Sebab perempuan yang normal akan datang bulan ataupun datang haid pada setiap bulan 6 ataupun 5 ataupun beberapa hari yang tertentu. Maka tidak mungkin dia akan melengkapkan 2 bulan berturut-turut tanpa keluar haid. Sebab itu kafarah 2 bulan berpuasa itu hanya dikenakan kepada suami. Kafarah hanya untuk jima pada waktu siang bulan Ramadan. Kafarah dikenakan hanya untuk seseorang yang melakukan jima pada waktu siang bulan Ramadan. Kalau ia melakukannya pada malam, maka tidak dinamakan kafarah. Kafarah bertambah jika jima bertambah. Ijma' mengatakan sesiapa yang jima' pada waktu siang Ramadan, dia dikenakan kafarah. Jika dia melakukan pada hari yang lain, maka dia dikenakan kafarah lain pula. Begitulah seterusnya. Jika dia melakukannya berkali-kali pada siang Ramadan dalam satu hari, maka tidak dikenakan tambahan dalam kafarah. Ini jelas. Ia melibatkan hari, bukan melibatkan banyak kali. Contohnya, dia lakukan itu di bulan Ramadan, hari kelima. Dia lakukan satu perkara itu jima', maka kena kafarah 2 bulan. Kalau dia lakukan lagi pada hari yang katalah hari ke-9, maksudnya dia lakukan hari, maka dia kena 2 bulan lagi. Begitulah seterusnya. Tetapi kalau jima' itu dilakukan banyak kali dalam satu hari, maka dia kena satu kafarah sahaja. Umpama pengantin barulah kita katakan, maka pada hari yang ke-7 Ramadan mungkin tidak boleh kawal perasaannya dengan pasangan masing-masing, dia lakukan jima' itu 3 kali umpamanya. Maka dia hanya kena kafarah sekali sahaja, sebab kafarah itu dihitung harinya bukan banyak kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dihitung juga banyak kali itu kalau melibatkan hari, jangan disalah faham juga. Baik, kita baca yang terakhir, keadaan tidak dikenakan kafarah. Orang yang bersetubuh dengan pertama zon, iaitu sangkaan malam masih ada, atau syak, ragu-ragu adakah malam masih ada atau sudah masuk siang. Atau keadaan ketiga zon, iaitu sangkaan dengan ijtihad bahawa matahari telah masuk yang menunjukkan sudah masuk waktu berbuka puasa. Tetapi sebenarnya waktu telah siang ketika dia bersetubuh. Dalam 3 keadaan di atas, dia tidak dikenakan kafarah. Sebab dia menyangka itu sudah habis. Belum datang siang, sangkaan tadi itu. Orang yang melakukannya dengan yakin di siang hari, itu yang dikenakan kafarah. Baik, kita berhenti di sini dahulu untuk kita sambung. InsyaAllah akan datang pada batal puasa tetapi tidak ada kafarah, insyaAllah. Hadha wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.